أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Berbahagia Fadil Ustaz Tuan Kerusi Majlis yang berusaha mengurusi Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ahli jawatan kuasa masjid, para pimpinan masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan, perempuan, ahli qaryah Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu insya-Allah dalam siri yang kedua, penjelasan berkenaan dengan isu-isu Syiah. Dan saya telah diberikan salah satu daripada beberapa tajuk yang ada dalam minggu Syiah kita ini. Cuma saya melihat tajuk-tajuk yang diberikan kepada penceramah itu agak ada yang hampir-hampir sama dan bertindak antara satu dengan lain. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan menyebut tentang bidang kerja saya lah, sebagai seorang penyelidik di JAKIM, dan lebih kepada isu-isu semasa yang timbul daripada penyebaran Syiah yang berlaku dalam negara kita. Jadi saya tidak akan menyentuh secara orang kata terus kepada teoretikal tentang doktrin Syiah dan sebagainya yang insya-Allah akan dibentangkan oleh para penceramah kita yang lain. Tapi pada malam ini kita nak melihat sedikit sebanyak berkenaan dengan isu-isu Syiah yang berlaku dalam negara kita. Sebab ada orang yang confuse, dia kata betul ke Syiah ni ada di Malaysia ini ataupun JAKIM, Jabatan Agama Islam Selangor, wilayah dan lain-lain negeri yang sibuk sangat duk gembar-gemburkan, duk war-warkan, padahal benda ni tak ada pun. Ada setengah yang mengatakan begitu. Tapi orang-orang agama ni yang sibuk-sibuk sangat kan. Saya ni dan beberapa orang lagi dia kata yang ni lah yang memporak-porandakan masyarakat, dia kata menjadi memecah belah. Saya ada pergi satu masjid tuan-tuan, masjid terkenal juga di bangsa tuan-tuan. Habis ceramah tu ada Allah yang datang jumpa. Saya ingat salah satu juga. Jadi ada hamba Allah yang datang jumpa, dia kata, Ustaz, saya sedih sebab Ustaz, dia kata, telah memecah belahkan umat. Saya kata, kalau saya memecah belahkan umat, bermakna Sayyidina Umar Al-Khattab adalah orang pertama yang lebih dulu daripada saya yang telah memecah belahkan umat. Al-Faruq, Sayyidina Umar Al-Khattab digelar sebagai Al-Faruq kerana dia menjadi orang yang membezakan antara Al-Haq wal-Batil, yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Dan inilah yang diperintah, yang disuruh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita membezakan mana antara akidah yang benar dan akidah yang batil. Dan tak dipanggil orang yang membezakan antara yang hak dan yang batil ini sebagai pemecah belah. Kalau dia digelar sebagai pemecah belah, maka banyaklah terbatal ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, banyak terbatal hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh supaya kita berpegang kepada yang hak, yang benar. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang berhormati Allah Azza wa Jalla, pada malam ini kita nak lihat dalam tempoh waktu yang tidak begitu lama ini, lebih kurang sejam, kita akan lihat sedikit sebanyak isu-isu semasa Syiah. Saya ada bawa bersama dengan saya itu pamflet Syiah yang disediakan oleh kami, Seksyen Akidah bahagian research JAKIM. Jadi tuan-tuan boleh refer, saya tak tahu cukup ataupun tidak, takut ada yang tak dapat. Kalau tak dapat nanti insya-Allah wakil daripada masjid boleh datang ke pejabat, boleh ambil lagi lah. Pamflet mudah, perbezaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Kadang-kadang kita tak tahu apa beza dia.
ahli sunnah dan syiah. Tapi insya-Allah program yang dianjurkan oleh pihak masjid ni sangat baik, dan insya-Allah kita akan faham dalam tempoh seminggu ni. Saya ingat cukup kita faham bahawa syiah adalah merupakan ajaran yang paling bahaya sekali tuan-tuan di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak bincang dalam konteks dalaman Islam, kita ada ancaman luaran, tapi ancaman dalaman juga kita mesti ambil tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok syiah di dunia ni tuan-tuan, dan tengok dalam map yang saya tunjukkan itu, yang berwarna hijau pekat tu tuan-tuan, itu saja sebenarnya komposisi syiah. Bukanlah hebat sangat, kan? Bukanlah ramai sangat sebenarnya syiah ini, kan? Kalau kita tengok dari segi peta dunia lah, kan? Tetapi mereka ni mempunyai umuhat, mereka mempunyai satu cita-cita yang cukup tinggi, iaitu untuk membentuk satu empire yang disebut sebagai empire Alawiyah, empire Syiah. Dia punya cita-cita dia besar terhadap negara-negara Islam yang berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau boleh, negara-negara yang berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah ini, mereka nak tukarkan menjadi Syiah. Sekurang-kurangnya menyatakan wala dan ketaatannya kepada pemimpin mereka. Dan itu dia punya cita-cita dia yang terbesar. Walaupun kita tengok di atas peta dunia yang macam sedikit, tapi tempat yang kita tengok itulah yang ada warna hijau pekat, itulah tempat yang paling banyak berlaku konflik antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan golongan ini. Itulah tempat-tempat yang panas tuan-tuan. Di Iran, di Iraq, di Afghanistan, di Uzbekistan, di India, di Pakistan. Ini tempat-tempat panas tuan-tuan, di mana mereka berada, di mana mereka bercambang. Walaupun angkanya belum menjadi majoriti, tetapi hanya kalaupun kita kata separuh ataupun tak sampai separuh, tetapi mereka telah melakukan kekacauan dan merosakkan perpaduan di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau soal perpaduan itu tahan lagi tuan. Soal mereka membawa akidah yang batil, membawa syariat yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan, statistik sekarang ni tuan-tuan, orang Syiah ini sebahagian ahli statistik mengatakan bahawa dalam 11 ke 12%, dan lebihnya adalah merupakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada lagi lah tuan-tuan 1% itu yang berbagai ideologi lain. Jadi kita nak katakan bahawa perpecahan yang paling besar tuan-tuan, kalau dalam sudut mazhab ni, kalau kita nak kata mereka itu sebagai mazhab, tapi kita memang tidak iktiraf mereka itu sebagai mazhab, maka adalah antara Ahli Sunnah dan juga Syiah. Maknanya kalau tidak ada Syiah itu, seluruhnya akan jadi Ahli Sunnah. Mudah cerita. Kalau ada pun yang keluar daripada Ahli Sunnah, itu kumpulan-kumpulan yang lain, macam geng IFP, Haji Kahar, Arqam, itu bukannya ada pengikut dunia pun tak ada itu, kan? Cukup sekadar ada dekat Ulu Kelang. Jadi kalau sekali Rasul Melayu kita, Malaysia ni hebat, Rasul Melayu pun ada. Saya ni bukan seksi akidah ni, dia bahagian dia ajaran sesat, macam-macam ajaran dan juga hari-hari. Okey, jadi tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah tak sama, tetapi mereka mempunyai cita-cita yang cukup tinggi. Itu sebab kita selaku Ahli Sunnah wal Jamaah kena peka kepada politik yang berlaku dalam umat Islam pada hari ini. Apa yang berlaku di Bahrain, apa yang berlaku di Syria, tuan-tuan kena teliti. Kadang-kadang kita kata ini ada campur tangan daripada asing. Betul. Campur tangan daripada asing tidak boleh dinafikan. Tetapi apa punca ini? Mereka kalau lihat perpaduan hukum di kalangan orang Islam, dia nak campur tangan payah. Tapi kerana ada tuan-tuan satu titik yang dia boleh gunakan untuk merosakkan orang Islam daripada dalam, itu yang tuan-tuan, baru di sana ada ruang untuk dia bercampur tangan. Itu sebab kita kena ke dalam apa yang berlaku di kalangan umat Islam di luar negara juga. Okay. Bila Syiah bermula di Malaysia, tuan-tuan muslimin muslimat, negara kita merupakan negara yang solid Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini saya tekankan banyak kali. Di mana pun saya pergi, saya katakan Malaysia merupakan negara Ahli Sunnah wal Jamaah.
Kerana Islam yang sampai di negara kita tuan-tuan adalah Islam yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Islam yang masuk ke masjid-masjid, surah-surah, madrasah-madrasah, yang diajar oleh tuan-tuan guru kita, menerusi kitab-kitab kuning kita. Mungkin kita pun tak jumpa, kan? Tapi orang tua kita yang lama-lama mungkin mereka pernah mengaji di masjid, di surau, kan? Tempat melihat kitab kuning itu dibaca oleh guru kita. Tuan-tuan, semuanya itu adalah berpandukan kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang pastinya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kita dah establish Ahli Sunnah wal Jamaah di negara kita juga establish. Tidak pernah diganggu gugat. Bahkan Syiah tak pernah dikenali pun. Tak pernah dikenali pun tuan-tuan sebagai satu mazhab dalam negara kita. Tak pernah dikenali. Kalau sebut Hanafi, kita biasa dengar. Bahkan kita yang duduk di bandar, lebih-lebih lagi lah, kita biasa bertemu dengan saudara kita di kalangan orang India Muslim. Dan kita tahu mereka itu bukan Syafi'i tetapi Hanafi. Kita ada masjid India, dan mereka boleh duduk bersama dengan kita sebab kita tahu walaupun mereka itu bermazhab Hanafi, tetapi mereka masih lagi dalam lingkungan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ada student daripada luar negara yang datang daripada negara-negara yang beramal dengan mazhab Hanbali, mazhab Maliki, seperti daripada Afrika, daripada Afrika, mereka bermazhab Maliki. Tak ada masalah. Kita tahu bahawa mereka itu walaupun Maliki, walaupun Hanbali, kita pergi ke Saudi tuan-tuan, mereka bermazhab Hanbali. Kita tahu bahawa mereka itu masih dalam lingkungan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita tak pernah dengar bahawa Syiah sebagai satu mazhab dalam negara kita. Kita tak pernah dengar. Sehinggalah tuan-tuan muslimin dan muslimat berlakunya revolusi pada tahun 1979 yang digagaskan oleh Ayatullah Al-Uzma Al-Imam Al-Khomeini. Saya sebut itu sempena nama yang diberikan, gelaran yang diberikan oleh pengikut-pengikut mereka. Kalau ikut saya tak sebut pun, saya sebut Al-Khomeini je cukuplah, kan? Yang digelarkan oleh pengikut-pengikutnya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Agung, iaitu Imam Al-Khomeini. Itu maksudnya tuan-tuan. Kita dengar pun terus dah, hebat sangat. Tanda kebesaran Allah yang Maha Agung, Ayatullah Al-Uzma. Ini gelaran yang diberikan oleh orang Syiah kepada tok guru besar mereka, tuan-tuan. Dalam Ahli Sunnah paling-paling hebat pun, kalau zaman kita contemporary ni tuan-tuan, kita panggil Syekhul Azhar itu pun dengan gelaran Al-Imamul Akbar, imam besar tu aja. Dekat Malaysia ada berapa banyak imam besar ni? Masjid negara lagi, masjid wilayah lagi, setiap masjid ada tu imam besar dia, kan? Tak hebat mana tu. Tapi mereka tuan-tuan menamakan tok guru besar mereka sebagai Ayatullah Al-Uzma, tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Agung. Itulah dia Al-Khomeini. Tuan-tuan, bila Al-Khomeini menjatuhkan Syah Iran pada tahun 1979, dan dia naik menjadi pemimpin tertinggi di Iran, lebih tinggi daripada Presiden Iran, kita kena tahu tuan-tuan. Di Iran ada sistem dia adalah sistem wilayahul faqih. Dia melantik orang yang dianggap sebagai faqih ataupun alim dalam agama sebagai pemimpin yang tertinggi yang akan memandu perjalanan presiden dia. Presiden orang politik, tapi ini tidak. Keputusan muktamad akan dibuat oleh